Adakah dia boleh bagi hadiah dekat Hazan? Apa kau ni? Tak ada apa-apa pun. Apa kau cakap kau jealous pasal Hazan? Kenapa Hazan? Jealous lah. Gara-gara aku bagi dia hadiah? Ya. Bila lari pada Malaysia dia akan pisah dengan kau. Kenapa kau nak nangis? Tengok diorang makan berdua-dua. Aku nak larikan diri sebab kau nak hadiah kan? Siapa pun puja aku. Sedihnya hidup aku ni. Masalah teknikal tadi, kita tadi udah kecil. Hari ini adalah public holiday dekat Thailand. Kita dah tahu hari ini ada public holiday. Indonesia? Bukan Malaysia. Oh, macam ni. Bersama ada kamera dah. Oh, keren. Thailand. Hi, welcome back to Apika. Pika. Johnny standing on the mic. What's a frame, then I glow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl vibe, but I go hard. Best to get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Coffee the top, set the up, how to play. From zero nine, jadi highlight. Shining bright every time on. Saya masuk semula dan saya cuba untuk cari orang kata diri saya. Saya pernah ada hadiah untuk Hazan. Kau dah tahu tak ni? Ha? Kau dah tahu awal ke? Sebab ada orang-orang nak release, jadi saya beli je lah hadiah. Siapa yang release tu terus saya bagi je lah. Adakah dia boleh bagi hadiah dekat Hazan? Macam mana hadiah? Aku tak rasa dia borak dengan Hazan aku semuanya. Aku jealous ke? Yeah boy. Dengan cerita ada yang jealous. Dengan cerita ada yang jealous. Macam mana Daus boleh bagi hadiah dekat Hazan? Sebenarnya Pika, Ha? sebenarnya Pika benda ni dah kantoi tau sebenarnya tadi. Apa yang kantornya Hazan? Aku jam enggak masa Daus kata dia ada hadiah. Aku macam alamak, kantoi ni jap gini. Sebenarnya aku dengan Daus ni mempunyai satu hubungan. Najlah. Kita orang ni sebenarnya Aku adik je. Kau ada je. kita orang sebenarnya saudara. Wait a minute. Tak adalah Pika. Janganlah jela-jela, tak ada tidak lebih dia apa. bukan? Tidak lebih lah sikit. Kadang-kadang tu terlebih kak. Lebih dia bagaimana? Terlebih daripada segi doa. Saya mendoakan Daus lebih, dia doakan saya lebih macam tu. Doakan Pika lebih. Apa lagi nak pusing? Walaupun kata-kata Hazan baik, maaf Hazan, aku tetap cemburu. Selamat tinggal. Keluar lari ke diri. Bye Hazan, thank you for everything. Pika jaga. Terbalik Pika. Oh, terbalik. Pika ni lama dah kat YouTube. Pegang mic terbalik lagi. Pika jaga diri baik-baik. Jadi YouTuber terbaik. Jangan mengalah, jangan rendah diri sangat. Pika ada bakat. Percaya Hazan, diri Pika. kan aku cakap ni rahsia yang sampai dengan YT Pika je tau. Pika pernah bincang dengan Hazan, kalau Hazan nak keluar, Hazan kena bawa Pika sekali. durhaka. Tapi masalahnya dia awal keluar. Durhaka. Kau diamlah, aku bincang dengan dia, aku jealous kau dengan dia. Tak payah, aku jealous, tak payah. Dia tengah jealous, Ya. Payah. Stop ni lagi. Diamlah. Thank you Hazan for everything. Hazan banyak bagi nasihat kat Fika tau. Walaupun kita tak nampak tak rapat, tapi Hazan sangat bagi banyak nasihat. Thank you very much. Tak ada apa. Thank you Hazan. Tapi sekarang ni aku tengah jealous. Macam mana Daus boleh bagi hadiah dekat Hazan? Tu korang tengok dia senyum happy nampak. Happy Aiman. Macam mana boleh bagi hadiah kat Hazan? Sebab dia lebih appreciate Azan daripada kau. Aiman, Nak? kau pandai share dengan aku kan? Dia lebih sayang Azan, lebih appreciate. Kau pun dapat hadiah juga kan? Aku dapat hadiah. Kenapa aku tak dapat langsung? Nampak? Oh, dipakai. Ih, Kenapa kau ni? tak ada apa-apa pun. Apa kau cakap kau jealous pasal Hazan? Kenapa Hazan? Jealous lah. Gara-gara aku bagi dia hadiah? Ya. Tak apalah, aku merajuk. Cakap kau nak apa? Aku nak larikan diri pada Malaysia ni. Aku Kau nak nak apa? berpisah dengan kau. No, God, please, no, no. Dengan kau. Kenapa kau nak nangis? Kau jealous aku bagi dia hadiah, aku tak pernah bagi kau hadiah. Tak. Kau tahu tak? Engkau ni adalah partner aku yang aku tak pernah bagi hadiah langsung. Sebab pada partner aku yang sebelum ni, baru sehari kita orang partner aku dah bagi cincin, aku bagi ni, tapi kau langsung tak ada. Aku kurang pasal benda tu. Sebab ada benda yang kau tak sama dengan diorang. Kau macam lebih kepada beban gitu. Pasal Aku beban. faham. Ambil ni. Aisyah Rina. Kenapa? Aku tengah sedih. Kenapa sedih? Rina
Pika. Pika Nono nangis Nono. Kenapa? Kau tak payah tanya dia. Oh tak, aku dah. Kenapa kau nak tanya perempuan nangis? Kenapa dia jalan pula? Oh, ni kenapa pula gaduh ni? Kenapa awak nangis? Kenapa awak jealous? Kenapa awak nangis? Saya tanya dia. Kenapa Daus bagi ada ke Azan? Nampak dah sweet sangat lah. Nangis pun serak suara. Pernah ada? Ada. Keluar. Bagi dia. Gaduh. Apa dah cuba kotak dia tak? Oh, gaduh. Tenang. Apalah. Aku dah lari ke diri dah. Jangan lari. Putus aku. Jangan lari. Kau berjatuh aku lari ke diri. Aku nak larikan diri sebab kau nak hadiah kan? I nak melarikan diri daripada Daus. I bawa adik I. Jom. Kita nak pergi menjauhkan diri daripada Malaysia. I don't want to stay at Malaysia. Kita orang nak check in bag luggage kita orang yang besar gedabak ni. Kita orang nak pindah pada negara Hai guys, nak pindah. UK. Lagi mana? UKK. Ah? UK. Ulu Kelang. Oh, business class. Bila lah kita dapat duduk business class ni? InsyaAllah. Saya dah setakat ni dah setahun. Ulang-alik ke Bangkok, saya tak pernah naik business class lagi. So, saya mencuba untuk naik business class after this one. Okay. Kita mencuba. Di atas bumi ini ku berbicara dari jiwa yang So, kita orang dah sampai dekat flight. Nak cari tempat duduk. Aku nak pergi jauh daripada Daus. Tak nak duduk dengan dia dah kat Malaysia. So, Fika nak terbang jauh daripada Malaysia. Daus dah buat aku merajuk. Siapa pun puja aku. Sedihnya hidup aku ni. Tapi bohong. Kita orang happy je. Sorry kita orang happy je nak pergi. Kita orang nak tengok ramai orang kat sini. Korang boleh tengok dekat sini ramai sekali orang. Kak adik kan? Dekat sebelah adik pun ada. Macam yang korang tahu, dekat tangan saya tak ada cincin. So suka hati apa saya nak buat, tak ada masalah. So jumpa kita dekat Bangkok. berbicara dari jiwa yang tenang di hatiku tak pernah ada duka. So kita orang nak makan. Makanan kita orang dah sampai. So this is our food. Fika kalau naik batik, Fika akan selalu order chicken teriyaki. Sungguh sedap. Sekejap, kita tengok korang chicken teriyaki dia. Very delicious. Look at it. Sungguh sedap Ni kalau korang naik batik, korang kena try. I'm telling you, it's a very good. Kita orang berdua nak menaiki motor. So actually kan, kalau korang tahu, Fika dah lama datang Bangkok tau. Every month datang Bangkok, tak pernah naik motor lagi. And this first time kita orang naik motor. Naik kereta je. Kan, tutup dengan kereta. Motor tak pernah try lagi. Driver adik Fika dah sampai, tapi driver Fika tak sampai lagi. Kita orang masih menunggu driver Fika pula. Lagi 2 minit, tak sampai lagi ni. Nak gerak sekali, nak buat konten sama-sama kan. Baik, driver ni baik, rider ni baik. Sebab driver ni baik. Tunggu. Dah sampai. Ya. Bye adik. Segala jalan yang ada di hadapku menentang cinta untuk kasihku agar bahagia. Juga saya tak pernah naik motor dekat sini. Saya mencuba. Berbicara dari jiwa yang tenang di hatiku Adik punya motor boleh berhenti pula. terlintas bahagia. Tengok ni. Ya, saya jaga darah tau. Indahku saat-saat remaja yang terindah tak bisa terundang. Ku ingin nikmati segala jalan Hari ni kita nak jalan-jalan dulu. Jalan-jalan. bahagia dalam hidup ini. Ini semua cerita indahku. Lagi power bawa motor daripada aku. Aku kalau bawa motor, aku tak berani nak macam-macam macam tu.
parking tengah-tengah tu. You dengar Daus Bajo, dekat sini pun ada orang Syaku. Kau ada? Tak ada. Kau sini je hujan. Macam nak hujan Kau sini je hujan. Kau tahu lah. Orang cyber. Tahu tak? Tahu tak cyber? Mana? Indonesia? Bukan Malaysia. Malaysia. Orang mana? Mari jalan Mai jalan. Nombor duk petani. Oh, petani. Kau sama ada kamera dah. Oh, grab. Oh, sini. Bye. Masuk YouTube. Boleh satu Spotify. Satu. That one, what is it lah? Tak ada nama. Keep activate. One, keep activate. Guys, we have arrived at here. We have arrived. Masalah teknikal tadi, kita tak ada duit kecil and diorang pun tak ada duit kecil tadi. Nasib baik akak tu ada duit kecil tadi. Grab food tu ada duit kecil. So kita orang nak naik ni sebenarnya. Kau boleh nampak yang ni tinggi tau. Tiket sold out. So kita orang akan datang lagi esok kot petang. Sebab tiket sold out, so kita akan datang lagi petang. So this one, kita orang jalan-jalan dulu dari sini lah. Dia buat apa dah kalau dah sold out. Maksudnya lagi time sampai 8 malam. So dia dah 8 malam tau. Tapi maybe sebab hari ni adalah public holiday dekat Thailand. So kita dah tahu hari ni ada public holiday. Tadi tanya Grab tu bagi tahu ada public holiday. So tak apalah. Kalau nak tengok yang ni, tak ada pula. Everyone, so good morning. Kita baru bangun ni. Hari ni adalah hari terakhir saya dekat Bangkok. Saya nak shopping barang tau. Saya shopping barang. Saya kat shopping barang kat Thailand. This is my friend at Thailand. You're going to be on my YouTube. You know my YouTube? No. Bye. Kita akan shopping untuk budak AI team kat sini. Saya tak tahu nak beli barang apa untuk budak AI team ni. Kita serabut sikit. Sekejap, saya jumpa kawan saya kat sini. Assalamualaikum. Masuk YouTube kan? Tak. Saya nak buat YouTube. Nak buat konten je. Cantiknya baju. Black Apple. Black Apple ada tu? Ada. Bila kecil kan? Adik, kalau korang tanya mana Adik Fika ni tengah bersiap. So saya tak dapat nak tunjuk bawa Adik Fika sekali. Dia tengah bersiap. Macam semua Thailand ni. Ramai gila orang. It's very can be so packed. Dengan orang lagi, ramai orang lagi. So, tak tahu macam mana. They enjoy the flow je. Ni semua Thailand. Nak beli hadiah tu diorang semua. Kita kat AI tu ada 24 orang. Kita nak mix dengan ni sekali. Ni aku nak bagi kat Daus. Fika akan suruh budak AI team jadi orang Thailand. So tak macam budak AI team budak Thailand nanti. So korang tengok YouTube Fika. Tunggu dekat YouTube Fika tau. So Fika naik Grab dulu. Tunggu adik-adik. Hello. Hari ni my makeup looks so good. Because I have a very good... Siapa dah? Okay. Mana? Sebabkan Daus bagi perfume ke Hazan. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas.
keluar daripada motor. Motor dekat situ, tengah-tengah ada pika. Ada zoo ke? Biar ada zoo lah weh. Ada little zoo. Ada capybara. So, Fika dah jumpa adik Fika dah. Kita dah terpisah dekat motor. Jadi motor tu sampai lama tu dia. Lepas tu dia drop tempat lain, saya drop tempat lain. So, kenalah mencari dia. So, sekarang tiket kita orang pukul 1. Kita orang dah bayar dah. Sebab itu dah sampai kan. Ada Betul, tiket. tak ada tiket sold out. Padahal tante pukul 6. Tiket last kali pukul 8 pun habis. Habis. So sekarang pukul 12.38. Tiket kita orang pukul 1. So, kita dah book tiket dah. So, jom. Jom. Nak masuk. Oh tu dia pun full booking. Full booking. Dia ada kan. Baik order online. Ya. Kena book online kau dah sini baru okey. Dia punya store. Okey, buka dek. Push. Ada dinosaur. Betul. Senang air ni. Ada lanjut jangan pergi kita alam. Si dinosaur ambil dia satu. Dia rasa ni. Dia kata eksklusif. eksklusif ambil tu. Ada ciri dia aiskrim. Roar. Roar tu so budak tu nak roar tu. Nila. Lepas. Mungkin dia pergi atas tu cepat-cepat cair. Dia boleh buka ke tak dia? Close. Close sebelah sana. Ya, kat situ kan. Betul. Adik. Semalam ke? Aku beli semalam ke, Dek? Yelah, Dek. Dia bagus lah hari ni. Ni 4. Adik. Sumpah lah. Tu dulu. Tak boleh 5 Ogos pun boleh. Ada lagi. Okey, ada lagi. Kasih duit lah korang. Kan, adik terbeli ni. Ya Allah, Tuhan ku ni. Tak boleh. Kan. 4 bulan kan? Ya, La ilaha illallah kurang. Ruginya. Dah beli 4 bulan Ogos. Ya Allah. Sebaik review open dulu. La ilaha illallah. Jom nak book balik. Book dulu. Select package. Banyak dah. Oh my god guys. Tengok kakak saya. Itu tak beli tiket. Ada nak phone dia ke phone company? Company dah. Aduh, macam mana lah pasal tarik. Aduh. Tak apa, saya review aiskrim kita jap. Ni aiskrim. Aiskrim dia bentuk love. Tu apa kita panggil? Rhinoceros. Bukan. I don't know. Tapi ni dia kata eksklusif. Kalau macam aiskrim Malaysia tak, aiskrim pada pop yang love tu. Yang boleh patah dua tu. Bukan love, butterfly tu. Macam ni lah. Oh, kita tengah school trip ke? One. Input. Okay, thank you. Macam mana aiskrim dia? Saya dah rasa macam kita buka. Sana dah buka ni. Adik. Oh, plastik seru buka. Adik. Nak buka main Payah nak buka ni. Okay, let's say register ice cream. Gigit lu. Pika bunuh. Pika bunuh dorang. So very good. Oh, good. Yes, yogurt. File kat orang atas ni, kita orang kena redeem dulu. Betul. Oh ya, tinggi je dek. Mari redeem dia. Oh, situ, jom. Sini. Ada sini.
Comelnya. Orang memang tak book kamera. Tapi kan dia book kamera extra, so dapat rekod daripada video adik aku semuanya. Dia ingat dia ingat kita ni kamera sewa. Kamera kita orang ni. Tapi Ayung ada sewa 2 kamera. So kalau aku pegang macam ni ke? Ada satu sebenarnya. Takutnya tak dapat bawa sebab tak ada tali. Tinggi 140. 140. Minimum height untuk masuk ni adalah 120. 120 boleh masuk. Phone, phone that does not allow video file. Xiaomi, Vivo, Realme tak lepas. My phone, bag, put in the egg inside. Oh, the egg. Oh, right. A new one. But I book for camera. For one. Actually, I book for 2, but only one. Only only. Thank you, Kak. You ke Kak? Thank you. Sekali dia panggil dekat dia bang lah. Bang, macam ni lain. Dia kata masuk dalam telur tu. Sekejap. Untuk adik ni kamera adik. Oh, tapi apa Barang tak kat telur tu, faham tak? Phone tak ada pegang. depan kita orang ni orang Chinese. no, Korea. Kena tahu, kena dengar dia cakap macam ni. Ke Vietnam? Korea. Kenapa tak ada Korea macam Lee Min Ho ke ataupun Choi Jae-woon ke? Dia Lee Min Ho zaman dah lama dah weh. Ya ke? Zaman aku lah, macam aku dah lama. Saya suka Lee Jong Suk. Barang kita orang kena masuk dalam telur. Tak barang. Telur dah beranak lah adik. Phone pun tak boleh bawa tau kat sini. So korang apa-apa korang kena beli 360 ataupun korang nak beli mana-mana kamera pun, sewa pun boleh. Masuk barang dalam telur. Ya. Thank you. You two please hands up for me. Thank Okay. you. And we'll put the record on, okay? Alright. Thank you. Adik kat belah dalam, ayam belah luar. Sebab dekat kamera adik nanti dia akan pakai yang ada city nampak the hole. Fika punya kat sini ya. For all loose items, Wah, such as ada. phones, bags, glasses, and hats in the locker for your safety. Ada tingginya. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hatiku, tak pernah ada. Bermula dari bestie, kini kita jadi partner. Thailand. I like it. Ada kota je. Ada juga deh. Okay, dia punya tip jangan pandang bawah yang mana. Ada kita bawa. Setelah berapa hari kita orang kerja, so hari kita orang baru nak spend our hujan tu lagi. Bagi kita orang datang awal. Kalau kita orang petang, hujan. Tak awal. Ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapu. Ada barang kan. Siapa barang kan?
Wajib dia buat. This is making me so tenang. Angin kau gila dek. Kalau boleh dengar bunyi angin dia. Takut lah aku tak terus. Lah aku dah oh my god. Tak, sekali pada siapa yang nak naik ni jangan rasa. Dia macam-macam lah berlaku kita naik ni macam gini tu lah. Jangan tengok situ. Habis dah. Oh my god, 500. Bye. Itu bye-bye. Comel lah. Comel. Macam budak sekolah rendah. Sebab dia punya depan tu tak hanya ada depan. 6-7 Dia dah masih 7 dek. ที่นั่งโปรดรอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างปลอดภัยก่อนออกจากพื้นที่อย่าลืมตรวจสอบทรัพย์สินของท่านครับ Betul lagi kita orang. So we are done. Oh back. Dekat sini ada dinosaur. Kalau tak pandai pergi sebab kita orang kekangkan masa. Nanti adik boleh je dalam. Fika tiket flight pukul 6, reschedule pukul 6.45. Sorry kita orang jauh, nak balik ke hotel. Balik hotel sekejap, makan sekejap dengan kawan-kawan Fika. So itulah tempat kita orang naik tadi. Di atas bumi ini ku berpijak ada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka. Terlintas bahagia. Ni kalau aku terkepit ni kau tengok kan. Ini semua cerita indah. Kepit ni tak tahu siapa kan. Kau tengok. Terindah tapi seteruna. Ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapu. Tanamkan cinta untuk kasihku agar bahagia. Hadap muka Daus tu memang stres lah aku. Tak nak hadap muka dia sebenarnya. Nak hadap juga. Macam mana? Kita dah korang perjalanan dengan beratur nak masuk flight ni. Masuk je lah. Fika duduk depan sekali. Sebab selalunya kalau pergi balik Fika duduk belakang-belakang. Sebab Fika suka dengan wing dia. Masuk flight dah. Thank you. So, kita dah masuk flight. So, this is the location of business class. So, Fika nak beli business class. Tapi nantilah, next time. Kalau seorang-seorang dia bosan di business class. Ini seorang-seorang lah. Senang. Buat duit. Beli SIM empat dah habis. Sekarang kita ada dalam kapal. Sebab tak ada orang. Kita cukup tidur. I got my meals. Alright, satu je lah. Ambil je lah. Nanti tak minum. Thank you. Oh, ni pula makanan aku dapat. Apa lagi? Kita ke atas flight sekarang. Seorang. I'm living my best life. So, Fika dah arrive dekat airport KLIA. So, right now nak ambil bag luggage.
Rasa nak shopping. Tapi tak nak. Shopping tak? Tengoklah barang-barang si cantik. Ada Burberry, ada Ferrero, ada KitKat, ada sneakers kat airport ni. I don't know. And then I want to shopping or not. Tak apalah. Tadi dah shopping datang. So, hope Abang boleh buat cuti lagi setiap bulan 5 hari macam ni. Because I want a cuti. Okay, so jom kita pergi ambil bagasi.